Okay guys, welcome back to my channel Fatih Zulkifli. Hari ni saya nak buat review mengenai Saga baru all new Saga baru 206. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya channel. Okay, jom tengok saya review. Okay, Saga baru ikonik. Okay, yang ni baru punya. So yang ni Saga baru dah datang dengan fully LED projector, lampu depan, chrome songket baru. Okey, bawah ada front sensor. Okey, dia ada lubang kat sini kalau perasan. Ada lubang. So yang ni lubang dia lebih besar. So more air masuk dalam lah for cooling. Rim dia dah tukar design baru, two tone. Menggunakan tayar Atlas bersaiz, nampak tu 185/55 rim 15 inci, two tone design. Okay, wiper pun dah design baru, nampak dia dah yang baru punya aerodynamic punya. Okay, hitam. Sini ada finishing chrome. Ni color ni space grey, color space grey. Ni dia punya push start. Dulu dia punya ni kat sini lah. Sekarang dia dah beralih ke sana. Ni design pun baru lah, ada wave pattern lah. Sini pun okay, ada wave pattern kalau korang perasan. Leather seat for the premium leather seat. Ni dia punya interior dalaman dia. Okay, ada wave pattern. Aircon lebih sejuk lah yang baru ni. Dia punya design ni pun baru. Gearbox baru. Steering baru flat bottom. Flat bottom. Mana yang peha besar tu should be no problem. Okay, 16 inci 2 screen. Alright. Tu ni belakang dia. Sekarang dah pakai shark fin lah. Dah pakai shark fin. So dia punya seat ni, dia tak ada 60-40, dia seketul lah. Tapi dia punya ruang bukaan tu sangat besar lah. Okay, untuk belakang ni ada USB. Depan pun ada. Depan dekat bawah sana. Ni pandangan daripada belakang lah. Okay, alright. So bila duduk ni ada ruang. So dia punya ni pun dah lebih luas lah. Okay, so dia tutup. Yang ni ada airbag ada airbag kat sini. So that's why dia punya yang ni dia curve sikit. Dia curve sikit. Okay, kita start engine. Alright. So ini enjin baru enjin baru for Saga. So on aircon pusing pusing. Ni. Right. Aircon baru for Saga. Ni infotainment head ni baru ni home page dah. Okay. Ada light, follow me home, brightness. Okay, sound. Kau boleh pilih lah nak macam mana. Macam ni ke. Lepas tu ada sistem Okay, ada sistem. Okay, semua ada 9 ciri ADAS untuk premium. Autonomous emergency braking, front collision warning. Okay, lane departure, rear side radar, door opening, rear cross traffic, lane change. Okay, ni untuk Bluetooth. Ni sistem lah, sistem. Alright, dia punya issue dia lah. Ni connection semua. So kat sini dia punya meter. Korang boleh pilih lah nak tengok macam mana. Short trick ke, ada button kat sini. Short trick ke, okay. Right. Bila masuk D, dia akan bertukar lah. Dia akan bertukar. Nampak? Dia akan bertukar. Okay. So kalau korang tak suka design macam ni, korang boleh tekan view. Ada yang digital punya. Ni digital. Dia design lain sikit lah yang ni.
Kalau yang tradisional dia macam ni. Okey, buat. Macam ni. Setengah orang suka macam ni. Alright. So ni dia punya dalam lah. Dia punya steering F50 punya lah. Memang sedap. Okay. So ni belakang dia. Memang ada lampu light bar semualah. Lampu putih. Okay. Okay, jom kita tengok belakang. Untuk dia punya belakang punya dengan minyak lah. Okay. Minyak kat sini. So ni lampu dia fully LED. Memang cantik. Fully LED IGT. Alright. So yang ni dia punya bumper pun design baru lah. Design exhaust kat situ. Ada diffuser lah. Design baru. Alright. Okay. Ni sini ada button. Ada button kat sini untuk buka daripada sini lah. Alright. So bawah ni ada tayar spare. Ada tayar spare. Okay, dengan jet sepanar semua lah. Alright. So dia punya keluasan 420 liter. Tapi yang ni dia still pakai halogen lagi lah. Bukan fully LED. Ni light bar lah. Memang cantik light bar dia. Fully digital lah. Memang cantik. Alright. Okay, jom tengok enjin lah. Enjin dia 1.5 IGT baru. Okay, ni enjin baru lah. 1.5 IGT baru. Alright. Kau boleh dengar lah. Ni enjin daripada F50 punya, tapi tak ada turbo. Alright. Bumper pun baru, bonnet baru design. Ni dia punya color code lah, for the space grey. Alright. Kepada siapa yang berminat untuk memiliki Saga Premium, boleh Roger abang lah. Okay, untuk submit loan ke apa semualah. Alright. Okay, itu saja guys daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa info terbaru, saya akan Roger lah. Alright. All New Saga. Boleh komen, share, subscribe dalam channel. Okay, assalamualaikum guys. Bye.